Tapi actually Mimi pernah kena panic attack. And from that moment tu, bila Mimi fikirkan Mimi buat apa, Mimi minum kopi. Sekarang macam mana Mimi mengekalkan stamina sebagai seorang performance kan, di atas pentas kita tahu energi Mimi bagaimana. Jadi dari segi pemakanan tu, apa yang Mimi amalkan sebenarnya? Pada Mimi kena fokuskan kepada my gut, sebab Mimi ada macam gut issue sikit. So memang nutrition tu memainkan peranan penting lah. Kalau Mimi sihat adalah bila Mimi jaga nutrition dalam makanan Mimi. And kalau Mimi kurang sihat, kalau Mimi rasa macam letih apa semua, maksudnya Mimi makan merepek. Mimi dah umur 39-40 sekarang. So dia macam mana body kita akan bagi kita sign lebih awal macam tu. So Mimi memang kena extra pay attention to apa yang Mimi makan. Mimi tak boleh makan gula the moment Mimi bangun. Mimi tak boleh macam minum kopi. Mimi tak minum kopi. Itu satu. Mimi lebihkan kepada protein. Mimi akan cuba makan protein first bila Mimi makan apa-apa lepas Mimi bangun. I make sure Mimi punya nutrition tu terjaga sebab Mimi ada masalah perut. Okey. Jadi Mimi ada bagi tahu yang Mimi tak ambil kopi, tak minum kopi Tak, memang dari dulu ke ataupun lately ni? Actually dulu Mimi memang ikut je trend-trend ni sebab kita memang it's a trend kan, minum kopi ni sampai jadi macam something that kita rely on, kita dah depend on kopi tu kan. Dulu Mimi pernah juga macam masa COVID dulu Mimi minum kopi. Tapi actually Mimi pernah kena panic attack. Okey. And from that moment tu, bila Mimi fikirkan Mimi buat apa, Mimi minum kopi. Okey. Ya. So bila Mimi berhenti minum kopi, Mimi tak ada dah deal dengan panic attack ke, or macam jittery tau, dia macam menggigil tak sudah, lepas tu dia crash kan. Dia crash bila macam dapat ada coffee withdrawal ke apa kan. Mimi bila tak payah deal dengan benda tu, Mimi rasa my body lebih, dia punya nervous system tu lebih calm. Lebih relax kan orang kata. Lebih relax. So bila dia relax tu, Mimi rasa Mimi boleh buat macam-macam lagi. Orang kata pandai memasak juga ke? Boleh lah. Mimi suka belajar actually. Mimi suka buat sesuatu yang betul-betul memberi manfaat. And kalau Mimi nak tahu benda tu memberi manfaat pada Mimi akan cuba. Okay. So bagi Mimi macam untuk kenal benda-benda tu adalah bila kita start belajar masak. Supaya kita boleh fokuskan pada apa yang badan kita nak, more than apa yang normally ada kat luar tu. Ada setengah orang menjadikan memasak tu sebagai terapi. Adakah Mimi percaya memasak tu boleh memberikan satu terapi kepada diri Mimi? Oh yes. Satu lagi sebab Mimi foodie. Mimi memang kuat makan. So kalau lagi kalau Mimi yang masak. Kalau Mimi yang masak, Mimi akan habiskan. So Mimi actually enjoy masak sebab itu. Lepas tu dia memang sangat terapeutik lah bagi Mimi. Mimi rasa memasak tu adalah sesuatu yang menyeronokkan sebenarnya. Sangat-sangat kreativiti pun sentiasa naik je. Okey, air tangan pertama Mimi daripada usia berapa? Air tangan pertama Mimi waktu umur Mimi 7 tahun. Mimi buat roti telur. Telur Mimi hangit. Tak kena marah? Tak, sebab mama tak tahu. Oh, pandai. Kalau mama kita tahu, mungkin kita akan kena marah. Tak cukup dengan tu, kita kena buat balik-balik sampai jadi. But mama Mimi tak tahu. Mimi buat Mimi roti telur first time umur Mimi 7 tahun.